Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, Arif Arifin channel. Alright, so apa yang hari ni aku nak buat? Okay, so macam biasa korang boleh tengok dekat thumbnail tu. Hari ni aku nak buat konten yang agak macam berdebar sikit lah. Okay, so kenapa aku cakap berdebar sikit? Alright, so kalau minggu lepas korang boleh tengok hari tu aku ada buat konten dengan kawan-kawan aku pasal mukbang. So hari ni aku ada buat konten yang sama iaitu mukbang. Tapi kali ni yang berlainan sikit, iaitu Maggi ayam bakar. Tapi macam korang tengok kenapa aku seorang? No. Hari ni aku ada ajak kawan-kawan aku yang agak sama juga. Macam hari tu kawan-kawan aku yang hari tu aku tak ada, tapi kali ni ada aku. So aku menjemputkan Mizan, Zahari dan juga Irfan. So dipersilakan tiga-tiga orang tersebut. Yo. Right. Assalamualaikum. Saya adalah pengarah dalam tim ni untuk DJ, untuk semua handle saya akan bertanggung semua benda ni. Walaupun kita buat kali ni ada kawan-kawan kita merancangkan berjalannya kita punya konten ni. Setiap tahun adalah, dan berdua tahun rakan-rakan ni bersama dengan saya. Itulah saya nak cakap. Okay, so macam aku cakap tadi, macam kalau minggu lepas diorang ada join aku punya YouTube, tapi aku tak ada sebab diorang buat Maggi, pelbagai jenis Maggi dah gila. Ada yang tom yum, cheese, ayam bakar. Tapi kali ni aku nak buat semua ayam bakar. So sebab sebenarnya plan asal ni aku nak buat Carolina Reaper, tapi Maggi tu tak ada stok. So now aku nak buat Maggi ayam bakar. So aku nak tanya lagi dua orang talent ni, rasa-rasa diorang boleh habiskan ke Maggi ni? Kak, okey. Boleh? Bagi saya insya-Allah kalau boleh habis. InsyaAllah. Okay, so so last sekali aku nak cakap macam sebelum ni korang boleh tengok orang pertama yang habiskan Maggi ni adalah ketua ni DJ ni. So kau rasa kau boleh habiskan Maggi ni lagi? Saya boleh yakin boleh habiskan juga. Keyakinan sangat tinggi. Sabaran saya boleh untuk dihabiskan. So last sebelum kita nak start Maggi ni, aku ada satu challenge. Okay, challenge dia senang je macam minggu lepas. Okay, so kita boleh makan-makan so tanpa minum air. Boleh? Apa tadi? tanpa minum air. Tanpa minum air. Minum air tanpa. Okey, boleh. Bukan cakap tak boleh minum air langsung, tapi siapa yang habis dulu terus boleh minum air. Okey. Saya ada pertanyaan. Kalau contoh orang tu tak habis, dia ada hukuman ke? Tak ada. Dia still tak ada, tapi orang pertama yang boleh habiskan benda ni, aku akan bagi wang tunai, betul. Aku akan bagi wang tunai bernilai RM5 saja. RM5? RM5 je. Boleh. Boleh paskan macam video jajan tu lepas. Boleh. Demi kemenangan Kemenangan betul. Sanggup So apa ni, dia bagi aku macam nilai tu mungkin sikit, tapi tunggu subscribe aku dah sampai 1000 lebih, baru aku akan dalam 100 ke 200 macam tu insyaAllah. Tapi orang yang tengok ni kena bantu aku subscribe sampai 1000 lah. Betul. Subscribe guys. Jangan lupa subscribe. Kita punya kembangkan tim kita akan meletup satu hari nanti. Kita akan bantu kepada you all semua. Kita orang pun dah cakap banyak, so aku rasa jom kita mulakan konten. Jom, let's go. Jom. Okay, so sekarang ni kita orang pun dah buka, dah tinggal nak gaul saja. So macam sekarang ni, kalau korang tak percaya, yang ni kita orang tunjuk kat bukti ayam bakar ni. Ayam bakar. Ayam bakar. Maggi ayam bakar. Pizza ni. Pizza kita ada letak dah pecah-pecah semua. Okay. So Kita masukkan dah semua So bukan macam hari tu, bukan yang macam Maggi tom yum, Maggi cheese ke apa semua. Hari ni Maggi ayam. Terus dia senang je, macam orang pertama habis minum, habis makan habis makan boleh minum air, dan cuma orang pertama saja aku bagi RM5. Okay, so sekarang kita gaul dulu lah. Gaul. Okay, so sekarang ni kita orang dah siap gaul. So sekarang ni kita mulakan dengan bismillah, doa. Okay. Doa.
Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. So, boleh makan lah. Ini kau dia. Makan ni. Boleh. Go, let's go. Boleh makan. Makan eh? Bismillah. Wih, lama tak makan ini. Oh, dah makan. Ayo. Dia pedas mulai macam tu. Tak lagi dah. Mizan relate. Mizan relate. Aku tak makan lagi ni, lupa. Ya. Lupa aku tak makan lagi. Dia main sama habis. Kau buang minta dah habis dah. Lupa lah minta dah. Dah. Kau buang apa aku tak makan dah. Makan dia. Makan mana mampu. Pedas dah lupa. Kalau rasa nak give up tu boleh beritahu awal. Kita nak habiskan benda dia. Dah sumpah dah. Boleh, tahu kan? Habis. Boleh, tahu kan? Ya, sedap dan pedas. Yang pedas. Apa ya? Habis ya? Apa ya? Apa tu? Dah habis? Habis. Irfan dulu, Irfan. Aku dua. Okay. So, Irfan orang pertama habis dan boleh terus ke. Dah boleh? Boleh. Dah boleh dibenarkan. Boleh. Minum. Boleh. Baik kata dah. Dia lah orang pertama yang kalau sebelum ni Mizan. sebelum punya konten Mizan, tapi kali ni Irfan, so dia adalah pemenang dan akan menerima wang. Oh ini bagus. Aku ni banyak lagi. Ini saja. Kon, dah habis dah? Kami dah habis. Dah habis. Minum. Kau dah habis. Habis lah, aku tu banyak lagi. Nampak. Dah. Pasti dah. Kalau rasa tak boleh paksa diri boleh. Kita try ni. Makan mana mampu lah. Jumpa macam hari tu boleh. Ini pedas kan? Pedas tu. Weh, hai benda. Banyak lagi yang minum. Jangan awak je. Kan? Hari tu makan hari tu pedas nak air dah mati. mengalir dah. Oh, dah baik. Sampai keluar hingus. Tengah mata je. Tapi kali ni aku pun join kali. Aku berjelas tak rasa pedas aku. Ya dah. Yang punya pedas tak hilang lagi kan? Mana Irfan? Dia aku extra. Ini lagi kosong. Minum. Tak boleh. Boleh. Dah, sumpah. Meja yang bakar sama dengan Mizan. Hari tu. Yang sepi ni memang betul rasa dia. Oh, Hari kau nak rasa ni, dah. kali ni saya dapat nombor 2, Irfan dapat nombor 1, tapi tak apa. Apa ya? Dia bagi saya lagi ni yang benar ni. So, kepada korang yang tak makan pedas, jangan try benda ni lah. Pedas ni. Okay. Aku pedas mati tu. Tengok guys, saya baru minum. Apa boleh tengok dah separuh ni. Gila.
Kuat dia punya rasa Betul bro. pedasan. Tengok berangin dah tu. Sampai sendawa. Full. Habis nombor 3. Hai. Aku pun dah habis dah. Kenapa? Siapa pun nak? Hai mana mas? Hai. Kopo. Makan kalau siapa pun nak. Tak pernah ni. Dia dah gila nak mati. Dia kalau nak kena pedas, dia rasa pedas je. Baik kau makan lagi. Sedap tu. Weh, aku dah terkejut. Tak aku sejuk. Kena Sumpah dah kasih. Pelan-pelan Ram. tengok dulu. Seram buat konten macam ni tu. Jom, kita orang perempuan ni dah Habis berpeluh ah? sangat. Kau pedas? Tak tiap basah. Kenapa makan? Siap basah. Tiap basah, muka berpeluh. Muka berpeluh. Tu dah barai lah guys. Pedas pun tapi aku nak bunuh bulu aku tak kisah pun. Weh, pedas dia lain ni. Saya pun tak sangka saya dapat nombor 1 kan. Kita habiskan konten tadi dulu. Kita Bismillah. kita ambil masa dulu untuk nak hilangkan rasa pedas ni. Kapan? Pedas ni oh selalu mengebat. Oh, Dah. 3 hari tak boleh makan. Rasa pedas dah. Dah. Rasa pedas susah. cakap tu patah je. Kalau Carolina memang Oh, corona ni lagi lah. memang kita semua diam tu tak bercakap langsung. Buat 100 buat yang Carolina. Tak ada. Aku pun tak nak. Ada masuk batu. Oh, Masuk batu ada. asal. Okay. Tu, masuk batu ada. azan. Dia tunggu dulu azan. Kita habis kita set. Eliminasi air banyak. Oh, ada. Sini banyak. Apa yang aku eliminasi total. Oh. Kau tengok. Bawah satu ni. Tu, bawah satu water seorang ni. Dia otak weh. Kira Oh. Buat dia air dulu. Gila. Botol satu kau beli 5. Botol. Satu seorang. Siapa yang dapat habis satu botol tu? Aku tahu. Kampung Betih. Oh, rasa menyesal tak buat benda ni? Sorang-sorang menyesal? Menyesal tu buat benda ni? Tapi tak biasa sangat. Tak Lah biasa. tapi ni pedas-pedas tapi Ni. Dah. boleh ni. bagi Tapi kalau saya- yang dicakap tu pedas je dulu. Tu kau tahulah. Bagi saya ini satu cabaran yang sangat. Best lah. Cabaran kedua lah Cabaran yang buat. ni. Cabaran kedua kita orang buat ni konten Maggi. Kali kedua. Part tu lah ni. Muka ini. Part tu nanti aku tulis part Cabaran tu. tadi. Aku tulis dia pedas mana rasa. Tapi makan ni tiba-tiba perut dah rasa bunyi. Haa, itulah. Sama lah. Baru Tak satu. bunyi hari ni bunyi perut. Kenapa ni? Krem. Oh, dia beli kat saya krem Okey. Krem pula. Rasa ni. Oh, sangat bro biasa. Tak rasa sini apa rasa. Tetap. Kepada yang dekat luar sana yang tak makan pedas kan. Jangan cabarkan Tak makan ni. pedas kan Ya. Dia orang just join je kan. Bagi Kita awak semua. ada benda ni macam Semua perlu Ada eh. boleh? So dah boleh Ya, buat kau perlu ke kan? Oh, tak. Boleh. Apa dia jadi lah. Boleh. Akan lagi masih hakam ni. Okay guys, so sekarang ni kita orang pun dah habis makan. So macam mana dia punya pedas macam mana? Ha. Pedas dia ni kali kedua saya dah makan. Sakit Okey. kepala dah ni. Ha, resepi kedua guys. Saya Ah. minta diri. Saya tak Saya- nak cuba lagi dah kali ketiga. Ya. Mampu. Jangan tu. Yelah, Dia punya- tak gentleman ke. Tu lah, walaupun dia punya Maggi Tapi pedas gila cabaran je. saya kali Jangan. ni memang besar lah. Pedas, Saya pun pedas. pertama kali rasa Sakit otak sepi kan? sepi ni Takkan apa lah. perisa Boleh apa boleh perisa boleh yang kira bakar. merit lah. Oh, Orang tak yang cabar. Okay guys, so seperti apa yang aku janjikan orang pertama adalah Ifan. Okay, so hadiah ni dia tak seberapa, dia tak berapa. So boleh. So saya ni aku rasa macam- menang saya terima saja apa. ada apa-apa ucapan ke macam selepas menang ni? Menang-menang saya pun tak jangka yang saya dapat menang. Selepas Mizan nombor 1, saya pun tak jangka saya dapat nombor 1 juga. Yang part mobile yang kedua ni. Itu saja.
Baik. Ni pun tak seberapa nak ambil. Tak apa. Okey. Okay. Okey. Terus. So macam aku cakap tadi apa, kalau next time nanti kalau kita buat apa-apa mukbang ke apa-apa ke, kalau video ni dah 1000 followers ke apa, 1000 subscribe ke apa ke, mungkin aku akan upkan lebih lagi lah, sebab 1000 subscribe ni dia boleh buat income. Betul. Dia kena dapatkan 1000 tu, tak dapat 1000 tak dapat income daripada YouTube. Kita lihat. Subscribe. Subscribe. Subscribe di Tinggal lagi 300 lagi. 300 lagi. Ini kita usahakan capaikan ni, kita buat untuk konten yang menarik, insyaAllah. Lepas ni ada projek yang akan datang lah pada tahun depan akan datang. InsyaAllah kita akan buat usaha bagi korang punya yang dapat apa yang Konten lah 2025. 2025. Sebelum kita nak menunjuk ke 2026, insyaAllah kita akan mulakan pada bulan 1 ataupun Januari. Akan tetapkan mungkin ada update pada konten yang baru. Okay guys, so sampai situ saja kita punya konten. Kita jumpa lagi the next video. Maaf kalau kita orang terkasar bahasa kata buat korang terasa. Okay, so kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan Bye. lupa subscribe. Okey.